Sekarang kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah dan di belakang saya adalah sebuah perigi yang bersejarah. Itulah dia perigi Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Nama Sayyidina Salman memang tidak asing dalam sejarah Islam. Bahkan di sini merupakan tempat di mana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menanam 300 pokok kurma untuk membebaskan Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat pernah menyebutkan ketika mana Sayyidina Salman mendengar bahawasanya di Madinah ada seorang lelaki yang mengaku sebagai seorang Nabi, maka Sayyidina Salman telah pergi ke kota Madinah kerana beliau mengetahui bahawasanya ada 3 tanda pada seorang Nabi. Antaranya tidak menerima sedekah, menerima hadiah, dan ada tanda kenabian di belakang badannya. Sayyidina Salman telah pergi bertemu dengan Rasulullah. Kali pertama membawa kurma dan menyatakan ia adalah sedekah, maka Nabi berikan kepada sahabat untuk dimakan oleh sahabat. Kemudian pada hari berikutnya datang lagi Sayyidina Salman membawa kurma dan menyebutkan bahawasanya ia adalah hadiah, dan kemudian Nabi memakannya bersama dengan para sahabat. Dan seterusnya Sayyidina Salman ingin melihat tanda kenabian yang ada di belakang tubuh baginda Nabi dan diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Datanglah ke perigi Salman yang mana pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir padanya. Bahkan tanda kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Salman dapat kita fahami dengan apa yang telah Nabi lakukan demi Sayyidina Salman di tempat ini. Kembara Umrah Travelog, Syarikat Pelancongan Yaskin.